Assalamualaikum semua, bersama saya Cikgu Syazwan. Dalam channel saya, Cikgu Syazwan, jangan lupa tekan butang subscribe dulu untuk mengetahui bermacam-macam video AI, video pembelajaran, sharing video dalam kelas tentang PDPC, dan tekan butang subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Okay, baik. So, hari ni kita nak tengok sikit untuk guru pula. Tadi kita dah ada satu video untuk murid dan kita buat video untuk guru. Okey. So yang ni adalah sistem baharu AINS. Okey, sistem baru AINS yang kita nak masuk melalui portal guru pula. Okey, ni saya gerakkan mouse saya ke log masuk guru PPT, JPN dan KPM. So kita klik. Okey, dan kita ada di sini log masuk seperti AINS lama. Okey, ini adalah password sekolah cikgu. Untuk cikgu tahu password, cikgu kena tanya USTP masing-masing ataupun SSTP di negeri masing-masing. Okey, so bila ni ingat saya dan log masuk guru. So pengumuman di sini sekali lagi saya ingatkan, ada ramai bertanya tadi dalam video, habis rekod kami, habis rekod semua. Okey, tak apa, jangan risau. Kerana rekod itu sedang diupdate semula, diambil daripada sistem lama dan akan dimasukkan semula ke dalam AINS yang baru. Okey, macam kita baca kat sini, pengumuman adalah selamat datang ke sistem AINS yang telah dinaik taraf. Untuk makluman murid dan guru, data rekod bacaan dan mata pelajaran terdahulu akan dimasukkan dan dikemaskini secara berperingkat. So cikgu-cikgu, GPM semua, jangan risau. Kita tunggu dan kita bersangka baik, dan insyaAllah semoga dimudahkan urusan kita semua ya. Apa pun kalau ada cadangan dan pertanyaan, anda bolehlah mesej atau email kepada ains.kpm.helpdesk@gmail.com. Moga apa yang kita rasa GPM yang lalu, apa yang kata kerja buat kita ni, kita salurkan ke saluran yang betul, di mana email ini adalah seperti tertera di hadapan anda sekalian. Okey, so kita nak tengok apa yang terbaru pada portal guru. Portal guru ni papan pembuka. Ni kat depan ni papan pembuka. Okey, so kat sini dah ada 55 rekod pengesahan. Jumlah rekod disahkan, murid aktif 33, jumlah mata terkumpul adalah 145. Ini baru hari yang kedua. Selepas dibuka, anak murid saya dah mula daftar balik semula. Cikgu, kosong dah saya punya AINS. Tak apa, isi sahaja. Kita jalan terus. Kita jangan fikir panjang. Kalau kita fikir panjang, nanti kita kena macam-macam nanti. So kita jalan je. Okay, nanti insyaAllah nanti kat sini banyak balik macam biasa. Alright, so ini adalah papan muka depan. Ni adalah satu benda yang mungkin saya boleh bagi cadangan kepada pihak AINS KPM, sebab yang ni adalah orang kata dia menunggu pengesahan daripada guru-guru. Kalau murid dia 1,800 ataupun 2,000, mungkin susah lah nak buat benda ni. Ini adalah rintitan daripada apa yang mereka bagi tahu kepada saya. Tapi insyaAllah saya percaya pada KPM yang akan cuba menyelesaikan masalah ni dengan kadar segera untuk meringankan beban guru-guru media. Okey, pusaka media. Okey, baik. So yang ni adalah rekod bacaan. Okey. So ada yang dah disahkan oleh saya tadi. Okey. Ada yang belum sahkan, saya akan sahkan sebentar lagi. Kebetulan rezeki saya, sekolah saya muridnya tak ramai, hampir 200 orang. So insyaAllah boleh menyelesaikan, menunggu pengesahan, disahkan dan rekod. Nanti kita tengok. Okay, tambah buku. Ni kita boleh pilih murid. So ada pilih murid, kita boleh buat macam ni secara pukal. Okay, fiction, physical atau e-book, dan bahasa Melayu dan kita seterusnya. Ini secara pukal. Okey, secara pukal kita tambah bahan buku bacaan. Contoh kalau kita ada kelas nilam, kita buat serentak, ini akan menyebabkan senang lagi lah cikgu untuk rekod. Okey, macam kita daftar macam biasa, ISBN dan semua. Macam contoh kita nak buat satu book club, kita nak baca, kita key in kan untuk anak murid kita. Ini satu benda yang baru lah untuk tambah rekod bacaan. Okey, so senarai murid dia ada kat sini juga. So kita boleh susun dia.
Daripada mata yang banyak, mata bawah, nama murid, ID dia 5. Okey, dan ID dia kat sini. Sebab tu jumlah rekod. Dan kita ada jumlah mata. Okey. Baik. Saya boleh, dan carta pendahulu. Carta pendahulu dia lain sikit. Dia ada 1, 2, 3. Contoh ni. Ni baru hari kedua dah ada 33 bahan. Ada 9 bahan. So dia akan ada podium di sini. Okey, ada podium. Dia akan tulis senarai murid kat sini. Berapa buku dia baca. Ni pun ada yang dah isi dah. Alhamdulillah. Okey, carta pendahulu statistik. Okey, kita tengok statistik pula. Ni pun saya baru buka ni. So 81 jumlah. Okey, ni telah disahkan, menunggu pengesahan dan mata terkumpul. Okey, dia ada kali ni ada graf. Kali ni ada graf. Ada jenis bacaan, buku, e-buku, semua digital dan artikel. Macam-macam lah. Maknanya kita tahu anak murid kita ni baca buku kan semua digital ke ataupun artikel banyak. So kat sini ada rekod analisis lah. Okay. Dan kita boleh download sebagai PNG image. Okay. Jadi kat sini kita tengok. Dan kita boleh ambil untuk buat pelaporan kita. Okay, kita tengok, kita view sikit. Kita view sikit dia. Okay, data dia macam ni. Pada bulan Ogos kita capai 80 rekod. Okay. Alright. Okay, ni adalah satu bentuk yang senang kata kalau nak buat kajian tindakan dan sebagainya. Okay, maklumat ini semua ada dalam ni. Okay, carta pendahuluan tadi kan, statistik. Lepas tu ciptaan murid. Ini adalah benda yang baru. Saya pun tidak pasti apa itu ciptaan murid, tapi kita tengoklah. Nanti akan diberitahu oleh pegawai-pegawai yang terlibat dalam sistem INC. Apa itu ciptaan murid? Mungkin dia cipta satu AI cerita ke, apa ke? Kita tak tahu kan. Okey. Papan pemuka, dia patah balik ke depan. Okey, patah balik ke depan. Okey, ini saya nak tunjuk rekod pengesahan. Contoh Muhammad Haras ni dia hantar kat kita. Dia dah baca cahaya. Kita baca ni buku ini mengisahkan sekian-sekian. Kita dapat berita. Okey. Dan lulus rekod daripada kita. Maklum-maklum kalau kita kata tak best, kita akan tulis komen tidak best. Okey, ataupun untuk orang yang baik. Tapi alhamdulillah kita percaya pada anak murid kita. Dia baca di muka surat. Okey. Pada tarikh sekian-sekian dan kita luluskan rekod dia. Dan rekod itu ada berjaya diluluskan. Okey. So menunggu pengesahan. Ini yang kerja yang saya rasa perlu di-upgrade lagi. Dan saya rasa sebab tadi saya nampak bila kat atas tu ada crawler tulis sistem sedang dikemaskini. Terima kasih kepada KPM yang cuba menyenangkan juga kerja-kerja GPM di sekolah. InsyaAllah rintihan-rintihan semua kita dengar. Kita akan pastikan mereka mendengar rintihan GPM yang ada. Dan kita cuba dulu, jalan dulu. Mungkin minggu depan sistem ni akan berjalan lebih baik. Okay, dan kita cuba sekali lagi saya tunjukkan. Okay, luluskan rekod. Okay, dan okay, semua rekod ada kat sini yang telah disahkan. Yang letak ni dia akan naik di sini. Okay, InsyaAllah cikgu. Ini adalah rekod-rekod guru. Sekali lagi kita ke papan pemuka. Okay, papan pemuka ataupun nama dia adalah dashboard. Okay, dashboard. Okay, so saya harap apa yang saya tunjuk ini ada dapat sedikit sebanyak memberi gambaran pada guru-guru yang berada di luar sana, di seluruh Malaysia. Ingat guru, kalau tak dapat jangan kita kata guru. Okay, jangan stres, chill, dan insyaAllah mereka sedang perbaiki sistem ini dari masa ke semasa. Okay, so apa-apa pun terima kasih kerana melihat video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada cikgu. Dan teruskan
membantu pelajar kita dalam nilam, terutamanya waktu nilam BM dan DI di sekolah masing-masing. Di luar bandar maupun di mana juga anda berada, kita cuba mendigitalkan nilam kita. Dan terima kasih kepada KPM yang telah sudi menyediakan pelantar ini. Ya, Assalamualaikum daripada Syekh Syazwan. Bye-bye.